Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pagi ini kita baca ayat 66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihima 'ainani naddakhatan. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Fihima ainani naddakhatan. Dalam kedua-dua syurga itu terdapat dua mata air yang terus menerus memancutkan airnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan. Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Pada kedua-duanya juga terdapat buah-buahan serta pohon-pohon kurma dan delima. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka yang mana satu di antara keduanya, di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan. Fihinna khairatun hisan. Dalam kedua-duanya terdapat taman-taman yang baik, teman-teman yang baik akhlaknya, lagi cantik rupa parasnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan. Fihinna khairatun hisan, di dalam yaitu bidadari yang hanya tinggal tetap di tempat tinggal masing-masing. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang hendak kamu dustakan. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sebelum ini nikmat kepada para muttaqin, yaitu dua syurga mata airnya berlari. Di dalam surah ini membezakan di antara orang yang bertakwa dengan orang yang melakukan ihsan. Al-muttaqun dan al-muhsinun.
Dalam setengah ayat Al-Quran membezakan pada satu tempat saja. Misalnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Segeralah kamu memohon keampunan daripada Tuhan kamu dan memohon syurga yang lebar luasnya selebar langit dan bumi, disediakan kepada para muttaqin, untuk orang-orang muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah, sama ada secara terang-terangan ataupun secara bersembunyi, dan orang yang menahankan kemarahan mereka, dan juga orang yang memaafkan kesalahan sesama manusia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala amat suka kepada orang yang berlaku ihsan. Dalam surah ini, ayat sebelum ni kita dah baca, hal jazaul ihsan illa al ihsan. Bukankah balasan kepada orang yang berlaku ihsan itu ihsan juga? Kemudiannya telah selesai tentang ihsan kita bicarakan. Pagi ni fihi ma'ainani naddakhatan. Pada kedua-dua surga itu ada dua mata air yang memancut kedua-duanya. Sebelum ini disebutkan fihi ma'ainani tajriyan. Ada kan? Fihi ma'ainani tajriyan. Kedua air mata itu, dua mata air itu berlari-lari. Tapi di sini dalam ayat ini fihi ma'ainani naddakhatan. Dua mata air yang memancut. Apa bezanya di antara dua mata air yang berlari-lari dan mata air yang memancut-mancut? Harganya yang memancut itu lebih mahal. Dia ada mesin dia khas yang memancut. Yang memancut ini lebih bersih daripada yang berlari. Yang berlari itu pun bersih. Syurga bagi orang muttaqin, air sungainya berlari jernih, cantiklah. Tetapi bagaimanapun ada lagi yang lebih tinggi, iaitu kumpulan muhsinin, orang yang berlaku ihsan. Air sungainya memancut tinggi. Mana lebih baik? Yang memancut lebih baik, sebab ini untuk syurga untuk orang berlaku ihsan. Ihsan kita nyatakan satu amal bakti yang pada tahap tertinggi sekali. Hatta seorang yang ingin berbuat baik kepada ibu bapanya, andainya dia dukung ibunya, bapaknya, waktu tawaf pun tak sampai lagi, belum cukup lagi untuk berbakti kepada ibu bapa. Sebab pengorbanan ibu bapa lebih besar, lebih berat dan memikul seorang manusia untuk buat 7 keliling tawaf. Lebih besar. Tak sama katanya walau zafratan wahidah, walaupun satu pernapasan bagi ibu yang sedang melahirkan anak. Ya, itu dia. Jadi yang disuruh supaya kita berbuat baik kepada ibu bapa ini tahapnya ihsan. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat ihsanlah kepada ibu bapa. Ihsan. Jadi benar-benar macam mana ihsan kepada ibu bapa ini tahap yang paling tinggi sekali. Pada ibu dan bapa. Ibu dulu dalam sebut. Ibu dulu. Bapa pun samalah juga. Ibu bapa sama-sama saja, sama. Wabil walidaini ihsana. Tetapi dalam hadis menyebutkan ibu seorang bertanya kepada siapakah aku nak buat berbakti. Nabi kata ibu kamu, ummukum, ibu kamu. Soal kali-kali yang kedua lagi ibu kamu. Yang ketiga, yang keempat barulah Nabi kata bapa kamu, abukum, bapa kamu. Maknanya ibu menduduki tempat yang pertama dalam berbuat ihsan kepada ibu dan bapa. Bapa menduduki tempat yang kedua lah selepas daripada ibu. Dua mata air. Kelas yang lebih tinggi lagi, kalau kita katakan kelas yang pertama itu A, maka untuk orang berlaku ihsan itu kelas A.
Tetapi orang yang bertakwa, maka kelasnya B. Jadi kedua-dua ini mempunyai keistimewaan. Tetapi manalah sama di antara orang yang berlaku ihsan pada tahap yang akhir, pada tahap yang tertinggi, dengan orang yang bertakwa kepada Allah, menjauhi perkara yang haram yang dilarang Allah, tetapi mengambil semua yang halal, yang hamba diambil semuanya. Sama ada yang halal itu kadang-kadang yang boleh membawa seorang kepada barang yang haram. Dia ambil yang halal, yang haram sedikit saja dia sapu juga yang sedikit pun, sebabnya mengambil banyak barang yang halal. Satu perkara yang tidak warak, bukan tidak halal, tidak warak orang itu. Orang yang warak, orang yang tinggal perkara yang halal kerana bimbang terjerumus dalam perkara yang haram. Itulah. Kalau kita nak contohkan, kita hari ini pun tak sempadan di antara halal kemudian halal itu haram di tepinya, tak ada. Kisah ni barangkali tidak betul. Orang Arab dia ada satu berkas besar, buah taman. Tetapi beberapa bijinya kena air kencing unta. Beberapa biji. Tapi setelah diberitahu, orang pun makan, ini halal. Yang beberapa biji kena air kencing unta tu hilang, habis, tak ada. Dia makan juga. Sepatutnya tak makanlah kerana bimbang takut terkena 5 biji. Dapat 5 biji buah taman yang terkena air kencing unta. Tapi dalam satu bakul mereka hukum halal juga. Pasal apa? Tak ada beza di antara yang halal ni. Yang haram itu sedikit, yang halal itu banyak. Dan inilah fatwanya yang kita pakai sekarang ni dalam majlis fatwa pun. Setengah orang, bukan majlis fatwa ya, kita tarik balik, bukan dalam majlis fatwa, ahli fatwa, setengah ahli fatwa. Dia katanya bukankah air qolah ini kalau dah cukup qolah, banyak airnya, kemudian jatuh secawan air kencing, adakah menjejaskan air qolah? Tak ada. Kalau tak berubah warnanya, baunya, rasanya, maka bersihlah. Ya, bersih. Kan betul lah begitu. Betul lah. Katanya demikian jugalah, dia katanya faedah riba kalau sedikit-sedikit tak apa. Kalau dah banyak, dia katanya banyak yang halal, tempat pelaburan itu, pelaburan yang halalnya banyak, 1-2 saja yang haram. Halal sajalah, macam air qolah juga. Kalau air qolah itu, yang barang yang sedikit, najis yang sedikit jatuh ke dalam air qolah tak jejas. Tapi katanya dalam pelaburan pun demikianlah juga. Jadi oleh sebab itu, tambah pulanya dengan maslahahnya berbagai-bagai lagi, maka jadi pelaburan tempat yang haram itu tak mengapa. Jadi kalau nak kira-kiranya, tak dapatlah dia surga mana surga yang air pancut ini, tak ada. Kalau dapat surga, kalau dapat surga pun surga yang airnya mengalir gitu, air mengalir ini pun kadang-kadangnya dia tidak membersihkan air juga. Tapi ala kulli halnya surga lah juga. Kita tak boleh nak cakap lah pelaburan yang haram itu haram lah. Yang nak bercakap air qolah tu yang tidak dapat dibezakan di antara yang haram dan halal, yang tak dapat dibezakan. Tak dapat nak ambil air sekencing, air najis yang segelas tu kita nak ambil segelas tu, tak boleh, dia bercampur larut dalam tu habis. Ini pelaburan ni tidak, buang sajalah, ambil 1-2 yang dikatakan haram itu letak di sebelah, yang ni tidak, yang ni saja yang halalnya, kan lebih bersih. Qiyas ini dalam fiqhnya disebut qiyas ma'al fariq. Qiyas ma'al fariq ini qiyas dalam perkara yang tak sama. Kita qiyaskan buah durian dengan buah tembikai. Tembikai dengan buah durian, tembikai kalah dengan buah durian. Durian pokok pun lain, duri pun lain. Itu tak ada duri langsung pun, dia tak ada janggut. Yang ni ada janggut. Buah tembikai dia tak ada janggut. Buah durian dia ada janggut dia. Jadi mana boleh nak kias? Tak boleh kias lah. Kias ni tak boleh diukur. Tetapi
orang yang kata boleh tu, itulah dia alasannya. Dia kata air kolah bila bercampur dengan najis, dia kata bersih kalau cukup kolah. Cukup kolah. Yang ni pun pelaburan yang 98% tepatnya halal, hanya 2% saja yang haram. Haramkah? Warak kata haram, tetapi hukumnya katanya kias kepada air kolah tadi halal. Halal. Itu bukan majlis fatwa dah. Kata majlis fatwa tu kita salah sebenarnya. Tidak setengah-setengah fatwa, setengah-setengah mufti ada. Setengah-setengah mufti saja. Fihi ma fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana satu di antara nikmat Tuhan kamu berdua kamu sanggup dustakan? Ini nikmat air pancut ini besar. Air ini sebenarnya sumber ketenangan hati. Tenang. Orang yang pergi duduk di tepi sungai, tengok air berlari, tenang, hati pun tenang juga. Tenang juga. Oleh sebab itu kalau ada sungai dekat rumah, sungai yang airnya berlari, baguslah tu tenang hatinya. Tenang. Ada pelamin pula satu lagi duduk atas pelamin tu, tengok air yang di bawah jambatan tu. Wah, kemain itu tu. Cantik betul. Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Fihima, di dalam kedua surga itu, keduanya ada buah, ada kurma, ada buah delima. 3 jenis ada buah ni. Pertama sekali, buah fakih tu segala jenis buah. Fakihah ni nama bagi segala jenis buah. Wa nakhlun, dan kurma, rumman dan delima. Jadi orang yang buat ubat ni, dia katanya ada sebut dalam Quran, inilah dianya, inilah rumman. Dalam ayat dahulu disebutnya zawata afnan. Dalam surga itu ada semuanya dua pasang, maknanya 2 jenis buah. Dulu fi zawata afnan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi 2 pasang. Di sini pulaknya ada beberapa jenis buah, segala buah, dan ada pula kurma, dan ada pula rumman. Ini taraf orang yang surganya lebih tinggi. Surga yang pertamanya 4 bintang saja, yang ini lebih tinggi lagi, sehingga tidak terkira bintangnya. Berapa jenis buah yang pastinya ada nakhl, yang adanya pulaknya rumman, yang adanya segala jenis-jenis buah dalam tu. Jadi zaman tu barangkalinya tak ada buah durian, jadi kita masuk dalam Fatihah tu segala jenis buah tu masuk lagi. Buah durian, buah manggis, buah rambutan, laginya banyak lagi lah. Buah tu ada tempat kita lah, buah rambai. Wah, ini pun layak harga lah. Sebab apa? Dalam masuk dalam Fatihah ini dia, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dua nikmat yang mana lagi hendak kamu dustakan? Dari sudut buah, segala jenis buah pun kita dah sebut dah dulu. Dia masuk buah ni dalam rumah tidak hanya di pokok pun, dalam rumah pun ada buah. Nak tidur makan buah, bangun tidur makan buah, asyik buah saja. Buah lebih baik sebenarnya, ini makanan asli buah. Fihinna khairatun hisan. Fihinna, di dalam 2 surga itu, khairatun hisan. Khairat di mana kebajikan yang tinggi-tinggi, yang baik-baik. Ada yang menterjemahnya kawan-kawan perempuan yang baik-baik semuanya. Kawan laki-laki tak sebut. Berkawan ni seronoknya dengan orang perempuan. Masuk makan pun dengan orang perempuan, masuk makan dengan orang laki-laki, kita bayar pun tak seronok juga. Dengan orang perempuan tak apa, kita belanja hari ni. Dengan laki-laki lain pula ceritanya, kamu bayarlah hari ni. Wah, gila bayar. Dengan orang perempuan aib sebenarnya. Masuk kedai, isteri bayar ataupun kau perempuan bayar, aib. Jangan amal macam tu. Amal macam tu dia sempit kawan, habis kawan. Sekali itu je lah, betul lain tak ada lah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi selebih daripada nikmat ini? Nikmat segala macam buah kurma ada, buah rumman ada dalam ni. Rumman hurum maqsuratun fil khiyam.
hurun bidadari kita sebutnya dahulu. Bidadari itu siapa? Itu isteri-isteri kita di dunia, bidadari yang ditakdirkan masuk surga bersama dengan suaminya, maka bidadari lah itu. Mana lagi yang lebih istimewa daripada isteri yang baik-baik begini? Bidadari, matanya cantik, rupa parasnya cantik, dan penglihatannya tertumpu pada suaminya sahaja. Tetap hurun maksuratun fil khiyam, hurun bidadari maksuratun yang tersimpan di dalam bilik, tak boleh tak keluar. Kalau keluar nanti dia tengok orang, dia terjejas kecantikan tu bila orang tengok. Barang-barang yang baik-baik ini disimpan, batu permata, pergi nak cari batu permata ni, kalau cari yang di kaki lima tu, itu harga murah, harga mahal dia simpan, tak ada siapa pun lihat. Mau beli barulah dia buka, pergi tengok. Kain selendang, sutera. Ada seorang mufti itu beritahu kepada saya, dia kata hantar mula-mula sekali hantar takkan jumpa, katanya, kalau sekali sutera ni hak nampak di kedai dia jual tu, itu bukan sutera ni pergi ke penambang, dia tahunya penambang, dia tidak tahu sutera negara. Dia kata kita tanya, dia akan bawa masuk dalam bilik, dia buka laci itu, dia kata bagi, ini dia, harganya berapa? 10,000, 20,000, dia katanya. Yalah, betul lah juga, betul. Tapi yang kita dalam tajuk kita ni, bidadari dalam surga tu fil khiyam. Jangan terjemah khiyam tu khemah, duduk di bawah khemah. Duduk di bawah khemah ni pelarian. Khiyam maknanya khemah, maksuratun, dia dalam khemah macam pelarian banjir lah. Tapi kalau dalam bilik-bilik khas, ialah khiyam tu maknanya bilik, tempat tinggal. Di sana ada kusur, ada istana. Dulu istana yang syurga yang 4 bintang yang pertama dulu, istana, kusur dalam istana. Dan ada pula khiyam ini dia lebih tinggi daripada istana lagi, tinggi daripada istana. Tapi sayangnya perkataan khiyam ini diterjemahkan kepada kemah orang buat kenuri tu. Tu bocor air, mari hujan tak makan kita. Begitulah dia. Al-Quranul Karim membayangkan 2 jenis syurga kepada 2 kumpulan. Satu kumpulan muttaqin, yang kedua kumpulan muhsinin. Semuanya baik-baik belaka, baik-baik, muhsinin pun baik, muttaqin pun baik, tetapi darjatnya berbeza antara satu dengan lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.